Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Aku nak update sikit pasal Alphard. Alphard sekarang ni dah tak ada bunyi bearing dah. Benda yang tukar, apa yang tukar? Alternator. Satu, alternator. Nombor dua, bearing bawah ni. Nombor 3, bearing 3. Bearing atas ni. Bearing kat timing belt. Sebab timing belt ada dua bearing, atas dan bawah. Maknanya tukar, alhamdulillah tak ada bunyi dah. Settle. Kereta nak running dulu apa semua. Cantik, cun, boleh bagi ke customer. Alright. Korang kalau ada masalah kereta, boleh datang ke SZL Venture Auto Works.